Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ni kali ni masakan Atuk tak masak nasi ya. Atuk buat mi kuning ya, mi goreng kuning. Mi kuning ya. Tak tahu nak nyebutnya. Ni jadi kita pasang api. Gas pula terbuka. Api dah pasang. Kita tunggu minyak panas ya. Di sini Atuk ada sediakan mi kuning, sedikit bihun ya. Ada sayur sawi sama toge. Udang kering sama ayam. Ada sebiji telur. Tahu sekeping. Ini dipencah dia ya. Tu tak tunjuk yang belum giling ya, yang dah kisar ya. Yang belum kisar ya, dan yang dah kisar tu. Ini terdiri Atuk sekali buat banyak ya. Jangan terperanjat pula kan. Takut Atuk nak buat semua pula. Ini memang Atuk buat banyak ya. Dia terdiri dia lada kering dalam semangkuk. 7-8 biji lada bawang putih, bawang merah dan sedikit halia dan belacan ya. Jadi Atuk buat banyak-banyak sekali ya. Bumbu ni boleh macam-macam kita masak. Kita boleh masak asam tumis. Apabila kita taruh bila kita nak masak asam tumis, kita masukkan serbuk kunyit ya. Di sini tak ada kunyit. Ataupun masak asam rebus. Di sini kita boleh buat mi hun goreng, mi kuning goreng, nasi goreng, semua boleh buat ni. Jadi kita sebab itulah Atuk buat banyak-banyak masuk dalam peti ais. Orang yang bekerja, orang yang banyak hal ya, bolehlah buat macam ni. Supaya je kita buat nasi goreng, inilah dia, nasi bihun inilah dia, mi kuning inilah dia. Kita nak buat asam tumis, asam rebus. Sambal tumis pun boleh kita buat kat ini, bumbu ini ya. Jadi Atuk ni ambil ringkas saja masak-masak ni kan. Pasal sekarang ni orang banyak kerja. Jadi kita malam-malam kita buat lah kan. Kalau kita nak balik tu kalau nak cepat, bumbu kita dah sedia. Jadi Atuk ambil sikit aja ya. Untuk ni Atuk tak cerita pula ya. Ni ada tomato sauce, kicap manis, sos tiram ya. Ada 3 macam ni dalam satu mangkuk ni. Atuk buat tak banyak ya. Untuk makan 3 orang boleh lah. Jadi Atuk ambil sikit aja ya. Untuk kita masak apa yang ada. Kemudian kita bersihkan. Dia garing ya. Kemudian tu kita baru masukkan ayamnya, daging ayam tadi. Ubur sikit udang kering ya.
Kemudian baru kita masukkan sos tiram, kicap dan sos ni sos tomato. Untuk buat ni goreng ni apa nama? Ini kuning ni agak-agak dia berkuah sikit ya. Dia tak kering betul. Kemudian baru kita masukkan telur ya. Telur ni biar dia agak beku sikit. Baru kita kacau ya. Ini dia dah beku. Baru kita kacau ya. Nampaklah telur tu betul-betul ya. Dia tidak hancur. Betul-betul macam ni. Jadi barulah kita masuk Ajinomoto. Sedikit garam. Dan sedikit gula pasir ya. Kemudian kita ratakan dia. Kemudian baru kita masukkan ni ni ya. Ni produk ni kuning ni ya. Ada orang dia taruh sayur dulu ya. Tapi aku tak suka. Pasal dia takut lecur sangat kan. Jadi aku masukkan ni dulu kan. Sayur tu kemudian. Ini ada orang masak ni lain-lain cara ya. Bila dah rata, baru kita masukkan sayur. Awak tengok ya, sayur banyak. Pasal apa aku suka sayur banyak. Kita taruhkan air sikit ya. Supaya dia senang dikacau, senang diratakan.
Kita tutup dia sekejap ya. Kita tunggu agak kering sikit air. Baru kita angkat ya. Kita baru buka. Nampaknya mie kita goreng kita dah masak. Kita boleh angkat ya. Sekarang kita tutup api. Dan kita boleh angkat, masuk ke dalam bekas yang kita dah sedia. Di sini barulah kita aturkan tahu yang siap atur umi iris. Siapkan telur sebiji, asam limau, dan bawang goreng ya. Ni bawang goreng ya. Inilah dia masakan mie kuning pada hari ini ya. Sekarang untuk nak makan ya. Nak makan mie yang untuk goreng ni tadi ya. Ni dekat-dekat lagi suku nak pulang pukul 12 ya. Jadi inilah untuk makan pada hari ini, iaitu makan tengah hari lah ni ya. Anak-anak dan cucu-cucu sekiranya nak buat mie goreng macam tu mi, silakan. Sedap tak sedap kita buatan kita sendiri, puas hati ya. Air tangan kita. Cuba buat, kita tak tahu macam mana rasa apa yang kita buat ya. Kadang-kadang dia orang tu pakai beli aja pasal tak tahu buat kan. Bukan dia tak nak buat, dia tak tahu. Dari itu sekarang ni mulalah belajar ya. Anak darah sunti. Anak darah sunti maksud Tok Umi ialah hari yang darjah 6 masuk tingkatan 1 ya, umur 13 tahun. Itu anak darah sunti ya. Silalah kita masa kita sekolah tu tolong mak dekat dapur. Apa yang patut mak tu buat kita tunjuk. Kita tunjuk pula, kita tengok. Jadi mak kita tunjuk kita apa yang dia nak buat. Jadi kita dengan tidak sengaja kita pandai masak ya. Jangan malas. Nak tunggu mak masak aja, dah masak makan aja kan tak boleh macam tu. Kita orang perempuan ni mesti juga nak pandai masak, tak banyak sikit kan. Begitu jugalah pada yang orang bujang yang nak naik itu kan. Itu pun boleh juga. Jangan ke perempuan aja, lelaki pun boleh juga belanja dengan mak ya kat dapur. Jadi
silakanlah. Tu nak makan silakanlah tengok ya. Apa buat carilah saya sendiri ya. Apa-apa yang kat dapur kita makan bersama ya. Awak makan barang awak, Atuk Umi makan barang Tok Umi ni. Atuk nak rasa macam mana rasa dia. Sedap tak sedap lah sendiri buat kan. Kata sedap kan, kata nanti kan puji diri sendiri kan. Memang sedap. Semua cukup kan dengan telur, dengan ayam. Sekarang Atuk makan ya. Rasanya sampai di sinilah. Ya. Ya, apa anak-anak cucu tengok Atuk makan ya. Sampailah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.